lupa cerita influencer Japan Johor. Okey, tadi sebelum kita berehat kita telah ceritakan ataupun telah mendalami produk-produk destinasi yang menarik ataupun vision Tahun Melawat Johor, Visit Johor 2026 sebentar tadi bersama dengan pengarah tourism Johor kita yang handsome ni. Dan saya dengar cerita, bukan dengar cerita, ni memang betul. Beliau bakal bergelar doktor tak lama lagi. Kami di Jabatan Penerangan Johor mendoakan kejayaan insya-Allah Doktor Nazrul untuk kejayaan di masa-masa depan insya-Allah. Terima kasih Alia, terima kasih semua. Sama-sama. Okey, Encik Nazrul, kita sambung balik tentang apa namanya topik Visit Johor, Tahun Melawat Johor 2026. Okey, boleh tak Tuan jelaskan apakah strategi promosi pemasaran tourism Johor sendiri untuk mempromotkan Visit Johor 2026 ni? Okey. Sebenarnya Alia dan juga rakan-rakan viewers yang lain tahu sebenarnya kita Visit Johor ni bukan satu Tahun Melawat Johor yang stand alone tau. Kita bersama-sama juga dengan Tahun Melawat Malaysia, Visit Malaysia 2026 sama. Dan dalam pada masa yang sama bajet juga negeri lain yang juga buat Tahun Melawat ni juga. Contoh macam Negeri Sembilan bawa Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Melaka sambung lagi. Memang tiap tahun dia sambung. Lepas tu saya dipahamkan Selangor pun sama. Selangor Tahun Melawat Selangor tahun lepas 25. Tapi kali ni dia sambung lagi 2026. Lepas tu saya dipahamkan juga Pahang pun sama. Dia buat Tahun Melawat Malaysia dan Pahang first. Jadi memang tahun ni saja bukan Johor bersendirian buat Tahun Melawat Johor ni. Dan dia menjadi satu orang kata persaingan juga sebenarnya nak tarik sebab pelancong tu memang rakyat Malaysia. Betul. Kan jadi dia orang tak tahu nak gimana. That's why kat sini sebabkan strategi pemasaran tu penting. Betul. Macam dari segi saya boleh spill sikit lah apa yang kita buat sebenarnya. Penting kita buat pemasaran kita dekat semua media. Ada mass media, ada social media dan ada juga di physical. Contoh kalau saya boleh ceritakan sikit pasal mass media. Kita dah lantik satu media agensi yang mana bantuan kita untuk kita promosikan apa-apa bahan atau produk-produk pelancongan di Johor dekat media-media macam di TV3, Media Prima, di RTM itu sendiri of course, dan seterusnya juga di Astro Awani. Ini media-media utama yang ada, mass media yang ada dekat Malaysia sekarang ni. Termasuklah di platform-platform milik media tersebut macam kat radio ataupun media sosial diorang yang ada. Jadi kat sini kita dah kerjasama dengan diorang untuk pastikan promosi kita sampai dekat maker-maker yang masih lagi yang menggunakan mass media ni untuk dapatkan berita-berita dan sebagainya. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua juga paling utama kita adalah dekat social media, Alia. Sebab sekarang ni semua saya ingat semua gunakan social media. Ada akaun social media dia orang masing-masing. That's why kat sini kita punya fokus dan strategi kita terarah dekat social media, terutama dekat media-media baru macam TikTok, macam Thread, IG dan sebagainya yang memang banyak follow dan sebagainya. Apa yang kita buat adalah contoh kita akan bersama dengan mana-mana influencer dan juga KOL, selebriti yang mempunyai jumlah follow yang agak ramai supaya mereka juga bantu kita untuk mewawarkan produk-produk kita. Dan juga promosi Visit Johor sebenarnya. Dan sebenarnya kita dah mulakan tahun lepas lagi. Contoh kita buat jelajah Majestic Johor. Jelajah Majestic Johor ni kita berjelajah semua daerah dan kita bawa setiap daerah 3 selebriti. Yang mana selebriti ni akan mempromosikan produk-produk yang ada kat daerah tu. Contoh macam kalau kita pergi Seramat, yang lepas saya pergi Seramat bersama dengan Emma Mak Embong. So kita pergi Seramat, kita mempromosikan air terjun Sungai Bantang. Dan banyak lagi tempat-tempat lain. Contoh kalau kita pergi ke Kulai, saya pergi dengan Tuan Pokok Daerah Kulai, Haji Pizwan Cik Awar, bersama dengan Maya Karin naik panjat Gunung Pulai. Sebab nak tunjukkan produk pelancongan yang ada dekat daerah Kulai. So kita dah buat tahun lepas. Alhamdulillah saya rasa kita capture banyak eyeball yang mana sebab kita tahu kat Johor ni banyak produk-produk yang kita masih katakan sebagai hidden gem. Orang tak tahu lagi. Mungkin bangsa Johor tahu. Tapi kalau rakyat Malaysia mungkin kat Kedah, Pantai Timur, KL dan Penang mungkin tak tahu lagi. Dan produk-produk ni yang kita nak tunjulkan sebenarnya. Dan kat sinilah kita tahun ni akan kita banyak kali kerjasama
dengan pelbagai selebriti KOL yang kita akan umumkan nanti. Sekarang ni masih lagi dalam peringkat perbincangan. Dan yang terakhir, visibility ataupun kita punya kita akan juga promosi dekat billboard ataupun LED billboard yang ada di serata Malaysia. Okey, kalau tuan-tuan perasan sebenarnya kalau di serata Johor kita dah naikkan billboard kita pasal Visit Johor. Statik yang ada dekat highway dan sebagainya. In fact kita pun dah buatkan promosi billboard kita dekat KL dan juga dekat Melaka dan juga Negeri Sembilan. Kalau sepanjang highway tu tuan-tuan dan puan boleh perasan lah. Betul. Dan kalau di area Bukit Bintang pun kita dah naikkan LED billboard kita dan sebagainya. So termasuk juga untuk mana Alia dan semua, kita pun ada buat arch, photo booth, welcome or signage welcome dekat mana-mana entry point kita dekat Johor. Ada kita buat hampir 16 sebenarnya. Entry point kita kat Johor daripada Senang Airport yang naik daripada udara. Kalau ferry kita buat dekat Putih Harbour, Iskandar Putih Harbour, kita dekat Pasir Gudang, kita buat dekat Setulang. Dan kita juga dah banyakkan kita punya promosi kit kita dekat area yang ada sepanjang daripada Johor sampai ke KL. So maker-maker pelancong yang naik kenderaan kereta yang berhenti singgah nak solat ke nak makan, boleh tengok kita promosi Johor kat situ juga. So dan tambahan lagi juga kita kerjasama dengan kita punya rakan-rakan JSC lain, contoh macam PAJ. Kita buatkan juga rapping bus. So poster Visit Johor. Saya nampak rapping Visit Johor dekat bas-bas mau kat Johor. Kita buat sampai 15 biji buah bas yang ada dekat Johor. Termasuk juga ada lagi kita juga bersama dengan Grab. Saya kalau baru perasan nak kan Grab. ada nampak kenaan-kenaan Grab kita yang kita dah letakkan rapping Visit Johor. Betul. Kalau nampak ada setengah kenderaan tu yang ada belah atas tu tulis Visit Johor. So maker-maker ni ada antara penaja utama untuk Tahun Johor 20 Grab dan sebagainya lah. So sebenarnya banyak lagi bahan-bahan kempen promosi yang telah dibuat dan sedang dibuat dan akan dibuat untuk menggiatkan lagi promosi Visit Johor 2026. Sangat gitu, sangat agresif. Tourism Johor nak promotekan, ialah sebab nak compete macam Cik Nazrul cakap tadi. Bukan Johor je yang buat tahun melawat negerinya. Kita ada Pahang, Selangor, and of course kita punya contender kita paling Melaka. Okey, seterusnya pendapat Cik Nazrul sendiri bagaimanakah kejayaan Visit Johor 2026 ni akan menjadi legasi jangka panjang untuk negeri Johor selepas tahun 2026, atau maybe what happens after 2026? Silakan. Dia macam ni, kita tourism ni ataupun pelancongan adalah kita kategorikan sebagai satu ekonomi moden baru. Dia bukan berbentuk ekonomi tradisi sebab kita pulangan pada kerajaan Johor bukan secara direct, dia secara indirect, terutama kepada player-player industri kita macam hotel-hotel, macam kedai-kedai makan, F&B restoran, lagi macam produk-produk owner pelancongan dan sebagainya lah. So apa yang kita buat di Tourism Johor sekarang ni dengan Visit Johor Tourism Berhad adalah kita nak giatkan ni promosi untuk produk pelancongan kita yang ada. So yang penting adalah dari segi aspek kemampanan sesuatu produk ataupun kita panggil sustainable tourism. Itu antara aspek paling utama. Sebab apa yang kita laksanakan, apa yang kita lancarkan tahun ni, kita harap dapat kekal selama-lamanya. Sebab produk-produk inilah yang akan mengambil banyak pelancong. That's why sama ada akan datang yang produk lama kita upgrade. Produk yang tak ada, sebab pelancongan ni adalah satu industri yang amat dinamik. Dinamik maksudnya kita tak jumpa 10 tahun lepas dengan apa yang berlaku sekarang. Sebab behavior ataupun tingkah laku pelancong tu sentiasa berubah-ubah sebenarnya, Alia. Mungkin tahun zaman-zaman milenial, zaman-zaman sekarang ni yang panggil Gen Z, dia minat satu benda yang lain daripada kita minat dulu. Mungkin sekarang lebih pada ada setengah suka healing-healing, extreme sport, bawa camping dan sebagainya. Dulu tak pernah dengar perkara macam ni. Dan mungkin akan datang berubah. That's why kita di Johor, kita kena pastikan dasar kita untuk kita kekal mampan, kekal sustain dan kekal relevan.
kita kena sentiasa berubah. Betul. Dengan kehendak-kehendak pelancongan pada masa kini dan akan datang. Betul. Itu yang paling utama sebenarnya. Betul. So kita di peringkat kajian, bila kita rancang satu dasar tu, kita kena pastikan dia suit, dia keterima dengan kehendak-kehendak yang semasa. Kalau tidak, nanti kita tak nak, kita anggap kita nak buat promosi satu produk, kita shock sendiri. Betul. Kita tak boleh macam tu. Kita buat takut tak ada orang datang. Betul. Sebab produk tu dah biasa setempat. Tak. Kita nak tengok, tunjukkan dekat Johor special produk dia. Inilah yang latest, ini yang terbaru, tuan-tuan boleh lihat, tak saksikan. That's why banyak produk baru Alia. Yang ada kita nak ketengahkan, kita nak rancangkan di Johor sekarang ni adalah produk-produk tu banyak gunakan teknologi moden dan baru. Okey, contohnya. Contoh kan, akan datang kita buat kat Museum Toko. Okey. So bila rancangan dibuat, kita banyak gunakan dari segi animasi, kita banyak gunakan dari segi AI, kita banyak gunakan tu, boleh maknanya orang takkan, orang nak dapatkan satu, nak fahamkan satu penceritaan dekat dalam Museum Toko tu, bukan hanya dibantu kita baca biasa je, kita ada video, kita boleh dengar lagu, kita boleh dengar dan sebagainya. So kita boleh experience sendiri keadaan tu. So saya tak boleh cerita lebih sebab nanti tuan-tuan kena datang sini Museum Toko. Experience sendiri. Tu sebab kita tahu level Museum Toko tu dah macam level international lah. Itu antara lah kita punya visi dan misi, macam mana kita nak kekalkan sustainability kita punya tourism. Betul. And then nak sustain benda ni, kita nak kekalkan kerelevanan kita, dinamik untuk produk-produk kita, perkhidmatan kita. Kita juga jangan, orang Johor ni dia moden macam mana pun, kita tetap menjadi Johor. Betul, Johor tetap jadi Johor. Macam moden pun arus yang berlaku kan, R&D, research and development yang dibuat oleh tourism Johor, warisan asli Johor tu mesti kita kekalkan. Betul tak? Okey, pengarah tourism Johor, apakah harapan tuan pengarah sendiri dengan tahun melawat Johor ini? Okey, saya ada beberapa harapan dan pesanan untuk dititipkan, untuk diberikan kepada beberapa grup ataupun kumpulan. Pertamanya, saya nak pesan kepada player industri kita. Maknanya maker-maker yang terlibat dalam industri pelancongan di Johor. Supaya saya harapkan dengan adanya Tahun Melawat Johor ni 2026, saya harap mereka dah bersedia dah. Saya yakin ni dah bulan 1 dah mereka dah bersedia. Tapi saya harap perkhidmatan ataupun servis kepada pelancong ni dapat ditingkatkan. Supaya maker-maker yang mungkin menginap, ambil hotel dekat Johor dapat merasai hospitality atau keramahan, kesopanan kita di Johor. Datang dengan senyuman yang paling baik kepada pelancong. Bagi servis kebersihan paling terbaik pada pelancong supaya mereka ni akan datang balik. Sebab bagi kita sebenarnya strategi promosi melalui mulut ke mulut ataupun pencitraan ni lebih mendapat kepercayaan. So kalau orang cakap datang Johor best, sebab duduk kat hotel kat Desaru ni memang bersih, cantik, servis tip-top, makanan sedap. So insya-Allah rakan-rakan dia sekedar akan datang lagi ke Johor. Itu yang pertama untuk player industri. Dan yang kedua bagi saya yang penting adalah kepada bangsa Johor. Bangsa Johor supaya apa-apa pun yang berlaku, tolong anda semua jadi duta kecil kita. Ya, sebab duta anda kecil juga adalah salah satu penyumbang utama pada industri kita juga. Betul. So datanglah, ajaklah mungkin rakan-rakan anda, ajaklah saudara anda yang datang luar Johor atau mungkin luar daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan sebagainya, bawa diorang datang ramai-ramai ke Johor tahun ni. Betul. So datang, bukan hanya tugas untuk promosi ni, bukan tourism Johor, bukan daripada Jawatan Penerangan, bukan agensi kajian, tapi semua sekali bangsa Johor tu sendiri. Bangsa Johor. Dan bangsa Johor ni sebagai titipan pesanan ataupun harapan Cik Nazul, dia nak kita jadi duta kecil. Sebagai permulaan, anda boleh dapatkan badge gitu, badge visit Johor ni, dan antara produk-produk yang bakal dikeluarkan oleh Tourism Johor, stay tune sepanjang tahun ni. Macam-macam produk yang menarik boleh dapatkan di pejabat sendiri kan, atau maybe boleh jalan-jalan dekat jalan Dobi, Jalan Tangan Yok ni, kita boleh singgah Johor Collection, dapatkan produk-produk original OG yang mempromosikan Johor sendiri. Betul tak? Dan satu lagi, dan terakhir lah, pesanan terakhir kepada pelancong, untuk makluman pada pelancong semua jadi mail lah Johor.
Mela Johor, datanglah ke Johor. Betul. Tahun ni insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan merasai banyak kelainan-kelainan yang ada di Johor. Dan insya-Allah pelbagai lagi acara, pelbagai lagi perkara-perkara baru, pelbagai produk-produk baru yang tuan-tuan puan-puan akan menikmati pengalaman yang lain daripada lain yang tuan-tuan dapat di tempat lain, berbeza di Johor insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan jangan tunggu lagi. Kalau tahun ni nak buat plan, Alia, okey. Kita pergi mana? Plan kita jumpa di Johor Darul Takzim. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Nazrul, pengarah Tourism Johor dan tim kerana sudi memeriahkan studio mini Japan Johor untuk segmen Influencer at Japan. Apa cerita Okey, Cik Nazrul. Pergi mana tahun ni? Mela Johor. Itu dia. Baiklah, sekian terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat dan salam maju Johor. Kurban